Kita selalu sangat dengar perkataan kolesterol kan? Tapi kita betul-betul faham ke apa benda tu sebenarnya? Dan apa kesannya pada badan kita? Jom, dalam kupasan kali ni, kita bongkar semuanya sekali. Kita selalu sangat dengar perkataan kolesterol kan? Tapi kita betul-betul faham ke apa benda tu sebenarnya? Dan apa kesannya pada badan kita? Jom, dalam kupasan kali ni, kita bongkar semuanya sekali. Okey, untuk mulakan, jom kita tengok dulu realiti sebenar masalah kolesterol tinggi kat Malaysia ni. Serius, angka ni mungkin akan buat anda terkejut sikit. 60%. Ya, anda tak salah dengar. Ini bukan angka rekaan. Ini data betul-betul dari Saringan Kesihatan Perkeso untuk pekerja-pekerja di Malaysia. Okey, 60% tu maksudnya apa? Maksudnya 6 daripada setiap 10 orang pekerja. 6 daripada 10? Cuma kita pandang sekeliling, dekat ofis, jiran-jiran kita, kawan-kawan, malah mungkin kita sendiri. Benda ni betul-betul dekat dengan kita, bukan cerita orang lain tau. Dan inilah bahagian yang paling menakutkan. Kenapa orang panggil dia pembunuh senyap? Sebab dia bekerja dalam diam. Bertahun-tahun, dia boleh rosakkan salur darah kita dari dalam tanpa kita rasa apa-apa. Tak ada pening, tak ada sakit leher, tahu-tahu dah kena serangan jantung atau strok. Nauzubillah. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita pecahkan dulu beberapa mitos atau salah faham yang popular sangat pasal kolesterol ni. Sebab mitos ni bahaya. Yang ni kita selalu dengar kan? Aku kurus, takkanlah kolesterol tinggi. Ramai yang rasa selamat sebab badan slim. Tapi, betul ke macam tu? Sebenarnya, ini sangat-sangat bahaya. Saiz badan kita tu cuma luaran. Apa yang kita makan setiap hari dan genetik kita, itulah yang main peranan paling besar. Percaya yang orang kurus ni selamat, itu macam satu lesen untuk tak buat pemeriksaan kesihatan. Sangat berisiko. Okey, macam mana pula dengan kambing dan durian yang selalu jadi mangsa ni? Fakta ni mesti ramai yang terkejut. Daging kambing sebenarnya kolesterol dia lagi rendah dari daging lembu. Dan durian kosong kolesterol tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, isunya bukan makanan tu sendiri, tapi berapa banyak kita makan. Kuncinya macam biasalah, berpada-pada. Okey, sekarang jom kita cuba fahamkan sains di sebalik kolesterol ni. Senang je, bayangkan salur darah kita ni macam satu lebuh raya yang sibuk 24 jam. Dekat lebuh raya ni ada dua watak utama. Satu, LDL yang jahat. Satu lagi, HDL yang baik. Senang nak ingat, L untuk lousy, H untuk healthy. LDL jahat, HDL baik. Okey, jom kita tengok analogi lebuh raya ni betul-betul. Bayangkan LDL tu macam lori yang hantar barang, iaitu kolesterol. Kita perlukan lori ni, tapi kalau dah terlalu banyak, apa jadi? Traffic jam. Lori ni mula tumpahkan muatan dia kat tepi-tepi jalan arteri kita. Lama-lama, jalan jadi sempit dan tersumbat. Masa ni lah hero kita, HDL datang. HDL ni ibarat kru pembersihan. Dikutip balik semua kolesterol yang bersepah tu dan bawa balik ke depo, iaitu hati, untuk dilupuskan. So, matlamat kita senang je. Kita nak kurangkan lori atas jalan dan kita nak lebih ramai kru pembersihan bekerja. Simple kan? Selain daripada apa yang kita makan, rupa-rupanya ada lagi penjahat tersembunyi yang boleh rosakkan tahap kolesterol kita dan selalunya di datang waktu malam. Jom kita tengok dua tabiat malam ni. Pertama, sleep apnea, keadaan nafas kita terhenti-henti masa tidur. Ini bukan berdengkur biasa ya. Ia buat tahap oksigen turun yang akan naikkan lori LDL jahat dan turunkan kru pembersihan HDL kita. Habis rosak keseimbangan lebuh raya darah kita. Kedua, tabiat makan lewat malam. Contohnya lepas pukul 8 malam. Ini macam kita kacau jam dalaman badan kita. Terutamanya cara hati kita nak proses lemak. Okey, cukuplah dengan cerita-cerita yang risau ni. Sekarang bahagian paling penting. Berita baiknya ialah kuasa untuk lawan balik tu ada dalam tangan kita. Jom kita tengok dua senjata paling power yang kita ada. Betul, ubat-ubatan tu semua kerja doktor. Tapi, bab ubah gaya hidup ni, yang itu kita ada 100% kawalan. Di sinilah letaknya kuasa sebenar kita. Dan inilah dia, dua senjata utama kita. Tak payah pening-pening, fokus pada dua benda ni je. Apa yang kita makan dan cara kita bergerak. Soal makan, mesej dia senang je. Kenal mana kawan, mana lawan. Lawan kita tu lemak trans, lemak tepung yang banyak dalam makanan proses, makanan segera. Kawan kita pula ialah lemak sihat. Contohnya dari minyak zaitun, avokado,
ikan macam salmon. Ingat, kita bukan nak buang lemak terus, tapi kita nak jadi bijak, pilih lemak yang baik. Pasal senaman pula, tolong buang jauh-jauh fikiran yang kena buat benda ekstrim. Tak perlu pun lari maraton esok. Cukup sekadar 30 minit aktiviti sederhana yang konsisten hampir setiap hari. Jalan laju ke, naik basikal ke, atau pasang lagu kuat-kuat menari dalam rumah pun jadi. Kuncinya satu je, konsisten, bukan intensiti. Okey, kita dah ada plan, makan bijak, gerak selalu. Tapi kan, ada satu lagi bahan rahsia yang paling penting. Inilah yang akan tentukan kita berjaya ke tak untuk jangka masa panjang. Dan inilah rahsianya, sabar dan konsisten. Perang dengan kolesterol ni macam lari maraton. Bukan lari pecut 100 meter, tak ada jalan pintas. Kejayaan sebenar tu datang daripada pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, bukan benda besar yang kita buat sekali-sekala. Perubahan kecil hari inilah yang akan bagi hasil besar nanti. Jadi, untuk penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Tak payah tunggu hari Isnin atau Tahun Baru. Fikir sekarang, apa satu je perubahan kecil yang anda boleh mula buat hari ini? Mungkin tukar air manis ke air kosong masa lunch atau jalan kaki 10 minit lepas makan malam. Pilih satu je dan mulakan. Sebab masa depan jantung kita bermula sekarang.